Adakah anda rasa masa bergerak terlalu cepat dan membuat anda letih? Ia bukan hanya tentang tahun, ia adalah tentang berapa banyak tenaga baik yang anda miliki di dalam. Mira, seorang wanita yang bekerja terlalu keras, berasa letih sepanjang masa. Dia melihat ke cermin dan berfikir, mengapa saya kelihatan lebih tua daripada usia saya? Ayahnya, Elias, berusia lebih daripada 60 tahun tetapi bergerak seperti orang separuh usianya. Dia makan makanan yang ringkas, kebanyakannya sayur-sayuran segar dan bijiring dan menghabiskan berjam-jam di kebunnya. Pada suatu hari, Mira melawatnya dan melihatnya mengangkat karung tanah yang berat dengan mudah. Ayah, dia bertanya, apa rahsia ayah? Saya muda, tetapi saya rasa berat dan perlahan. Elias tersenyum. Dia memberinya segelas air lemon pudina yang sejuk. Rahsia saya adalah kuasa perlahan, katanya. Kamu tergesa-gesa melalui hidup, sentiasa makanan segera dan panggilan cepat. Dia menunjukkan kepadanya bagaimana dia melakukan berjalan kaki yang panjang dan perlahan setiap pagi memerhatikan matahari terbit. Dia menjelaskan bahawa tidur yang nyenyak membolehkan badan membaiki dirinya sendiri, seperti mesin kecil. Dia memberitahunya untuk makan makanan keseluruhan, berwarna-warni, dan bernafas dalam-dalam dan perlahan apabila berasa bimbang. Mira bermula dengan kecil, berjalan kaki perlahan selepas bekerja dan makan malam, salad segar dan roti. Dia berhenti memikirkan badannya sebagai kereta laju dan mula melihatnya sebagai pokok kuat yang memerlukan penjagaan yang lembut. Selepas sebulan, dia berasa lebih ringan, kulitnya kelihatan lebih cerah, dan dia mempunyai lebih banyak tenaga untuk anaknya. Pengajaran adalah mudah, kesihatan sejati datang dari melambatkan, menjaga badan anda dengan makanan yang baik, rehat, dan pergerakan yang sederhana. Hentikan tergesa-gesa hidup anda, mulalah menjaga badan anda dengan cara yang perlahan dan baik sekarang dan beritahu kami tabiat perlahan kegemaran anda dalam komen di bawah. Langgan Malay Repo untuk lebih banyak pelajaran hidup yang mudah.